Mahkamah Persekutuan hari ini menolak permohonan Kerajaan Negeri Kedah untuk mendapatkan kebenaran merayu dalam kes lesen premis perjudian. Keputusan ini secara automatik mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan yang sebelum ini mengesahkan keputusan Mahkamah Tinggi Alor Setar. Pesuruhjaya PAS Kedah, Datuk Ahmad Yahaya, dalam kenyataan hari ini mengakui rasa kecewa, namun menegaskan bahawa pihaknya menghormati keputusan mahkamah. Lebih penting, beliau menegaskan bahawa perjuangan PAS untuk menghapuskan judi di Kedah tidak akan bertemu titik noktah. Menurut beliau, PAS akan terus memberi sokongan penuh kepada Kerajaan Negeri Kedah untuk mengambil sebarang tindakan susulan yang sesuai. Dasar Kedah bebas judi yang diperjuangkan selama ini bukan sekadar isu undang-undang, tetapi usaha mempertahankan nilai murni dan melindungi masyarakat daripada kesan buruk perjudian. Walaupun dihalang di mahkamah, semangat perjuangan ini jelas masih kuat. Itu laporan terkini dari kami